Sejak zaman berzaman, laporan khas beserta teks kuno dan analisis masa hadapan, The Classified Document of the Strait of Malacca, tapak Choke Point beserta dengan naskah buku Rahsia Sumpah Palapa, Walinang Sari, Pahang sebagai kota ketuhanan dan tapak kota Adam, yang manakah Pahang yang original. Laporan khas analisis berbagai AI akan nasib dan masa hadapan Selat Melaka, tanah Melayu yang menjadi rebutan. Sejak zaman berzaman, semenanjung tanah Melayu, Selat Melaka, sentiasa menjadi tapak perebutan. Di sebalik tirai sebuah kisah yang ramai anak bangsa sudah lupa. Di sinilah tapak peradaban tertua di muka bumi. Di sinilah kebanyakan nama-nama besar hadir ke semenanjung tanah Melayu, berguru, menimba ilmu, mencapai makam moksa multidimensi dunia kuantum di sebuah tirai yang bakal hadir kembali di zaman kuantum komputer, super intelijen dan sebagainya. Bermula dengan Rahsia Sumpah Palapa Patih Gajah Mada Pahang, Walinang Seri, kisah akhir zaman yang bakal berulang kembali. Kemuncaknya bakal hadir. Sayang 1000 kali sayang, anak bangsa terlupa sudah. Rahsia yang paling agung di muka bumi ada dengan Bonda Pertiwi. Dapatkan naskah bersama dengan laporan terkini, analisa masa hadapan, konflik, percaturan perancangan Illuminati, Freemason dan kuasa-kuasa besar di belakang tabir terhadap tanah air Bonda Pertiwi. Harga RM45 termasuk pos.